Baru-baru ni kita digemparkan dengan misi Sumut Flotilla. Bukan baru-baru ni, tapi sekarang pun masih sedang berjalan. Dan kita tahu ada sesuatu yang tengah berlaku. Kapal-kapal ni dari pelbagai negara cuba tembus sekatan laut untuk bawa bantuan masuk ke. So Sumut dalam bahasa Arab bermaksud ketabahan dan pendirian. Flotilla ni bukan kapal perang tapi kapal kemanusiaan. Bawa makanan, ubat-ubatan, barang keperluan asas. Tujuannya jelas, nak pecahkan sekatan laut yang dah lama buat rakyat G terperangkap. Tapi cabaran tentera laut I intercept di tengah laut. Sukarelawan berdepan risiko ditahan. Dan ada yang dah ditahan. So tekanan politik lagi antarabangsa. So walaupun mungkin bantuan fizikal tak bersamana, yang join pun sebilangan sahaja. Dan yang join tu bagi saya adalah influencer yang sangat berani. Tak macam kita. Saya pun sejujurnya tak berani nak ke sana. Tapi yang saya boleh buat daripada pihak kita hanyalah bersuara. So mesejnya kuat. Dunia masih peduli. So rakyat G tak pernah dilupakan. Walaupun saya cuba buat konten ni dengan berbahasa basi, saya harap konten ni tak di taken down lah. Okay. Dan ni juga mesej ni disampaikan untuk mereka yang masih tak faham apa tu GSF, Global Sumut Flotilla. Ada yang anggap GSF ni militan, ada yang ingat provokasi. Ia bukan. Dia adalah bantuan kemanusiaan. So bila kemanusiaan, kita nak tengok manusia ni ada lagi tak sifat manusia. Ataupun walaupun kita cuba nak beri bantuan makanan ubatan, walaupun melalui laut pun ditahan. So macam mana lagi kita nak buat bantuan? Kalaulah bantuan ni tak dipandang, maknanya kita semua memang dah tak ada peri kemanusiaan. Kita semua layaklah digelar binatang. Itu je. Okey, nak bagi mesejnya GSF. Jadi misi Sumut Flotilla ni simbol ketabahan bahawa kemanusiaan memang tak boleh nak disekat. Di Malaysia sendiri kita ada wakil dalam Sumut Nusantara. Bagi saya ni bukti bahawa solidariti manusia tu lebih besar dari sempadan negara. So saya curious lah kalau korang yang berani di komen yang kata kita dah cabar itu ini kan, yang kata kita bodoh lah hantar kemanusiaan ke sana kan. Orang tu berani tak untuk join misi kemanusiaan ni? Itu je. So saya pun itu je lah.